Hello, Assalamualaikum semua. Hari ni aku ada trip pergi Kelong dekat Salsabila, dekat area Telaga Nenas. InsyaAllah hari ni pun trip-trip santai je. Tak ada letak target, tak ada letak apa. Tengok mudah-mudahan ada rezeki hari ni. Aku dengan diorang semua. Dengan diorang semua. So apa-apa nanti kita jumpa dekat atas Kelong lah. Okay geng, Alhamdulillah kita orang semua dah sampai kat atas Kelong. Ni Kelong ni, Salsabila di Rafta. Ni kita view sikit dia punya Kelong. Ni bilik, so boleh lah nak main baring, nak semayang kat sini. Ni bahagian tepi dia. Toilet dia pun kat sini. Ada air. Toilet pun bersih. Air bersih pun dia ada, dia bagi. Sinki. Ni perakas kat dapur. So barang komplit lah. Untuk family datang sini sesuai lah. Kita orang ni last punya trip, last minute punya. So hopefully hari ni adalah hasil. Tak ada letak target pun. So kita santai-santai kat sini. Tak apa, boleh lagi. Diorang tengah set up kolam untuk letak udang. So nanti apa-apa hal kita jumpa nanti. Kalau ada strike nanti aku bagi tahu korang. Okay, ciao. Baby Groot try cari apa? Cari lauk. Dia tak tahan dengan udang aku. Lauk goreng. Goreng. Ada tadi tapi kena Groot standardnya. Kasi sisik tak ada pun. Tunggu lah tengok malam ni macam mana. Okay guys, hari ni adik sepupu aku dapat tukar. Okay lah, saya tu dah potong duri lah? Belum. Ha? Belum. Tak potong Asal duri. tak potong? Baru naik. Baru naik Muka dia senyum lah. Okay guys, ni hasil untuk hari ni. Cuma saya sikit cute. Tapi hasil semalam pun tengah hari tu aku dah buat lauk untuk makan malam. So ni balance dia lah. Malam tadi ada gorgon dekat sini. Siakap aku rasa saiz dalam lingkungan dalam 2 kilo lebih. Dia lepak dekat bawah Kelong ni je. So memang kelang kabut lah semalam. Tak dan aku nak record. Dia lepak kat area tali ni je.
Aku turun udang, terus dia sambar, terus dia bawa lari masuk bawah gelong. Patah 3 rod aku. Salah aku juga semalam. Aku terus ambil, baru bangun tidur mamai-mamai, terus ambil rod yang medium. Aku ambil ultralight, tak ambil yang medium heavy. Terus ganap aku punya rod. Tak apalah, tak ada rezeki. Dapat rezeki mata tengok cakap tu. Tapi memang besar guys. Kalau korang nak datang sini, korang try Salsalbila di Rafta. Korang boleh contact nombor akak ni dekat ruang description. So apa-apa, kita jumpa next video guys. Assalamualaikum. Jangan lupa subscribe, like, share dan komen. Bye.